Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah. Muka surat 511. 511. Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah, Al-Fatah dengan makna pembukaan atau juga kemenangan. Bila dapat buka, maknanya menanglah. Kemenangan, pembukaan. Pembukaan di sini atau kemenangan di sini, kemenangan Islam dengan terbukanya nanti kota Mekah. Makkah Al-Mukarramah. Surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah dan ini antara surah-surah akhir juga. Surah-surah akhir. Iaitu pada 6 akhir 6 Hijrah. Turun surah ini. Surah ini menceritakan nanti tentang bagaimana keadaan sebelum pembukaan kota Mekah, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Kemudian juga surah ini nanti membincangkan tentang keadaan semasa berlaku perjanjian Hudaibiyah. Sebelum berlaku perjanjian Hudaibiyah, kemudian semasa, kemudian selepas. Apabila tahun 6 Hijrah, maksudnya setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun Rasulullah SAW berhijrah, pada satu kali Rasulullah SAW bermimpi tawaf Kaabah dan diberikan kunci Kaabah kepada Rasulullah SAW. Tapi ini mimpi. Mimpi. Namun mimpinya Rasulullah SAW dan juga mimpi Nabi-Nabi ini adalah benar. Mimpi para anbiya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu daripada cabang wahyu. Salah satu daripada cabang wahyu. Maka mimpi yang Rasulullah SAW tawaf Kaabah juga diberikan kunci Kaabah itu adalah benar. Kira-kira ni apa? Petunjuk baiklah. Petunjuk baik. Yang penting ini adalah mimpi yang benar seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, itu pun juga mimpi yang benar. Anni azbahuka fanzur maza tara. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi, kata Nabi Ibrahim, bahawa aku menyembelih kamu. Kata Nabi Ibrahim tahu itu adalah wahyu daripada Allah, namun Nabi Ibrahim beritahu kepada anaknya, Ismail, fanzur maza tara. Kamu sila lihat, nilai balik apa pandangan kamu.
Lalu Nabi Ismail alaihissalam yang Nabi juga faham akan keadaan mimpi para Nabi ini. If'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang kamu diperintahkan. Jadi Nabi Ismail pun tahu ini mimpi bukan mimpi biasa-biasa. Kerana Nabi Ibrahim tu bapaknya Nabi. Dan dia pun Nabi Ismail, Nabi. So mereka bermuamalah, menerima mimpi itu dengan sebenar dengan sungguh-sungguh lah, tak main-main. Okey, mimpi para Nabi itu benar. Maka mimpi Nabi SAW akan tawaf Kaabah dan diberi kunci Kaabah itu benar. Lalu Nabi SAW memberitahu kepada sahabat-sahabat akan mimpi tadi dan Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabatnya untuk bersiap sedia buat umrah. Siap sedia buat umrah. Ketika itu yang masanya pada bulan Zulqa'dah. Di syahri Zulqa'dah, pada bulan Zulqa'dah, maka sahabat-sahabat Nabi SAW yang mendengar akan berita tadi, kata nak pergi ke Mekah buat umrah. Isyarat tadi apa? Isyarat boleh masuk Mekah buat umrah. Maka sahabat-sahabat Nabi pun bersungguh dan semangatlah untuk buat umrah. Kerana ibadah itu satu ibadah yang ditinggalkan oleh nenek moyang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia termasuk dalam syiar agama Islam, dan juga ada terselit kerinduan sahabat-sahabat Nabi dan orang Madinah juga yang termasuk orang Arab rindu nak pergi ke Mekah untuk buat umrah. Oleh sebab itu dikatakan dalam 1,400 ke 1,500 orang para sahabat yang berada di Mekah ketika itu radhiyallahu anhum bersiap sedia untuk pergi ke Mekah. Jadi tadilah sebab ni peluang untuk nak buat ibadat umrah. Peluang juga kalau orang muhajirin, dari kalangan muhajirin nak balik semula ke kampung halaman. Tapi itu dah nombor berapa lah. Yang penting ini nak buat ibadat bersama dengan Rasulullah SAW, dan ini yang diajak oleh Rasulullah SAW. So apa lagi? Jadi tadilah 1,400 ke 1,500 orang para sahabat radhiyallahu anhu, mereka bersiap sedia. Baik. Dengan nantinya bawa ternakan untuk disembelih dan juga pakai pakaian ihram, dan mereka pun masuklah daripada Zulhulaifah yang daripada arah Madinah tu sampai dasar pakai ihram pun semua nak masuk tu kan. Bawa dengan ternakannya untuk disembelih sampai di satu tempat yang namanya Al-Hudaybiyah. Sampai di situ tiba-tiba unta Nabi Qaswa duduk, tak mau bergerak. Sampai di situ dia duduk, Nabi suruh bangun nak masuk lagi, tak mau dah, dia duduk kat situ je. Sehingga para sahabat Nabi ada yang berkata, ini tanda tak baik. Ini tanda tak baik ni. Dan Nabi SAW bila dengar begitu, Nabi pun berkata, ini ada isyarat, ada tanda akan berlaku sesuatu, dan bukanlah termasuk daripada perangai unta dia ni, Al-Qaswa, tunggangan Nabi bersikap atau bertindak macam tu. Kerana unta Nabi SAW, dia unta Nabi, dia unta yang Masya Allah lah. Dia binatang yang kita kata dengar dan taat. Cuma bila sampai di situ tu, tak mau masuk, ini ada sesuatu ni. Sebab itulah yang pernah berlaku kepada tentera Abrahah. Dengan gajah-gajah dia, nak masuk Mekah aja untuk nak runtuhkan Kaabah itu, gajah tak mau berjalan. Sampai situ diam, sengap. Sampai dikatakan mereka cucuk dengan tombak apa, gajah tak mau berjalan juga.
Sehinggalah Allah hantar burung ababil, melontarkan dengan batu daripada neraka sijil. Jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Mati habis semua dekat situ. Tak sampai di Kaabah. Di situ saja. Baik, itu cerita tentang tentera Abraha dulu dengan gajah dia. Cuma cerita Nabi SAW dengan unta yang tak mau bergerak dah ni di situ. Oleh sebab itu Nabi pun bermalam dulu di situ. Berhenti di situ, tak masuk ke Mekah. Jadi kira-kira sampai setakat tu dulu perjalanannya baik. Quraisy yang sentiasa dalam keadaan yang bermusuh dengan Nabi SAW, berapa kali punya perang ni. Jadi permusuhan tu lama. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, itu perang besar tu dengan Nabi SAW daripada Quraisy, kafir Quraisy. Sentiasa berhati-hati bila dengar Nabi SAW datang daripada Mekah tu, daripada Madinah, datang daripada Madinah tu, kafir Quraisy mereka terus bimbang dan takut. Takut. Mari ni apa tujuan ni? Mereka tahu sebab diwar-warkan bahawa Nabi SAW daripada Madinah ni datang untuk buat umrah. Mereka tahu. Itu tujuannya yang diwar-warkan, tetapi mereka juga bimbang. Bimbang akan kedatangan Nabi SAW ni daripada Madinah, kerana sebelum tu 3 kali perang dah. Yang mana Quraisy datang daripada Mekah serbu Madinah. 3 kali dah. Apa dia? Peperangan pertama, peperangan Badar. Itu tak jauh daripada Madinah. Yang mana Quraisy yang datang daripada Mekah. Kira-kira macam nak langgar Madinah lah. Dia datang ke Madinah. 1. Kemudian peperangan Uhud. Uhud tu pun Bukit Uhud sebelah Madinah tu lah juga. Quraisy yang mari datang langgar. Peperangan Badar, orang Islam menang. Peperangan Uhud, kira-kira menang juga. Kerana tujuan asal mereka untuk nak membunuh Nabi SAW dan para sahabat tak berjaya. Walaupun Nabi SAW tidak menang secara keseluruhan, tapi kira-kira boleh berundur dan Nabi selamat, kira menang jugalah. Tapi berlaku di mana? Dekat dengan Madinah. Peperangan Ahzab, yakni orang-orang Arab berkumpul untuk nak serang Mekah, Madinah itu, jadi datang ke Madinah juga. Jadi 3 kali perang besar Quraisy yang datang ke Madinah, tapi kali ini Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya datang daripada Madinah ke Mekah. Apa cerita? Di situ yang mereka menjadikan sangat takut. Sangat takut. Jadi apa yang diwar-warkan untuk kata datang buat umrah, jadi macam tak percaya. Bimbang. Oleh sebab itu, mereka bila Nabi SAW bermalam atau menetap di Hudaibiyah, yang jarak dia lebih kurang 22 km. Tak jauh dah. 22 km. Tak jauh dah. Mereka hantar wakil. Hantar wakil. Hantar wakil tu lepas seorang. Hantar wakil. Untuk apa? Untuk nak dapat kepastian. Apa sebenarnya ni? Tujuan datang ni. Pertama, mereka hantar Budail. Budail bin Warqa. Daripada Quraisy juga. Cuma sebelah Bani Saqafi. As-Saqafi. Wah, ni pun orang besar juga. Orang ada nama. Pembesar Quraisy datang kepada Nabi SAW bertanyakan, apa tujuan kamu datang sini? Apa tujuan? Cuma dia datang tu, kata Budail bin Warqa ini, dia terus kata datang, wahai Muhammad, adakah kamu nak memusnahkan kaum kamu? Kamu mari ni nak perhabis kaum kamu ke? Quraisy. Kaum kamu juga ni, kamu Quraisy ni Quraisy, kamu nak perang dengan Quraisy ke? Kata Budail. Jadi kalau dia serang orang, dia tak ada pula timbul nak serang orang lah apa. Tapi bila dia nak kena, dia adalah ayat-ayat tu. Tapi tak apa. Nabi SAW menyatakan bahawa bukan nak berperang, tetapi mari untuk buat umrah. Betul-betul nak buat umrah saja.
Namun kalau kamu mari nak berperang, kami tak lari. Cuma tujuan kami bukan nak berperang. Kami adalah tujuannya datang untuk nak buat umrah. Itu je. Maka Budail bin Warqa balik. Beritahu kepada Quraisy, kata dia orang ni betul-betul nak buat umrah. Itu je. Bukan nak perang. Dihantar pula seterusnya, iaitu Urwah bin Mas'ud. Ini pun orang besar juga. Urwah bin Mas'ud. Dari kalangan Quraisy. Namun juga daripada sebelah As-Saqafi jugalah. Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni orang yang ada nama. Dari kalangan pembesar Quraisy, sekira-kira yang dimaksudkan oleh orang-orang Mekah. Kalaulah Quran ini diturun kepada orang lain. Bukan Muhammad. Kami ikut. Tapi dia turun ke Muhammad, kami tak ikut. Minal qaryataini azim. Minal qaryataini azim, diturun daripada orang lain lah, daripada kampung lain yang besar juga. Bukan Muhammad. Kalau turun kepada orang lain, iaitu siapa dia? Yang dimasukkan orang lain. Urwah bin Mas'ud ni lah. Kerana dia orang yang pembesar juga. Dia mari, dia kata, wahai Muhammad, adakah kamu nak mari, nak serang Quraisy? Dia kata, kalau kamu nak serang Quraisy, kamu tak mampu. Kamu ni datang dengan orang-orang yang lemah. Kalau Quraisy balas balik, orang-orang yang bersama dengan kamu ni akan lari. Yang tinggal kamu seorang saja. Kamu tak mampu. Orang-orang yang ada ni, nanti semua lari. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dengar ketika itu kata, Urwah bin Mas'ud kata begitu. Adakah kamu berkata begitu? Celaka kamu. Kamu berani cakap begitu? Kami yang datang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan tinggalkan Muhammad? Celaka kamu. Lalu Urwah bin Mas'ud ini berpaling. Dia tanya Rasulullah, ni siapa? Dia ni siapa? Mari masuk campur macam ni. Lalu Rasulullah SAW beritahu, huwa Abu Bakar. Dia ni Abu Bakar. Dia Abu Bakar. Lalu Urwah bin Mas'ud kata apa? Dia kata dengan kata-kata yang diteringat dululah. Urwah bin Mas'ud ini ketika berada di Mekah, dia ada hutang. Abu Bakar yang bayar. Cuma dia terlupa. Ni siapa? Lalu bila diberitahu kata, dia ni Abu Bakar. Terus Urwah bin Mas'ud kata apa? Kalau kamu tidak ada budi dengan aku, nescaya aku akan bunuh kamu. Berani jawab cakap aku. Sebab dia orang besar. Ada orang bantah. Tapi dia silap orang. Yang bantah tu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang pernah ada jasa dengan dia. Dia cakap macam itulah. Kalau kamu orang biasa-biasa, tak ada jasa, aku bunuh dah kamu. Kena kamu. Tapi itu Abu Bakar. Wah. Ketika itu, sahabat-sahabat Nabi menunjukkan satu sikap yang sangat luar biasa. Semasa Urwah bin Mas'ud berada ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, wakil kedua ni, sahabat-sahabat Nabi bila berdepan dengan Nabi, mereka tak angkat muka. Hormat. Ketika Nabi SAW nak berwuduk, mereka tolong ambil air wuduk. Ketika jatuh air wuduk, mereka tadah. Malah dikatakan Rasulullah SAW ketika berludah pun, mereka akan ambil ludah Rasulullah SAW. Dan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mereka akan patuh dan taat. Sebagai nak tunjuk kata apa? Kata ni yang datang ni. Kalau Quraisy serang balik, akan lari semua, kamu tinggal seorang-seorang ni. Tidak. Malah yang ditunjukkan oleh para sahabatnya ketaatan, kepatuhan, kehormatan. Sampai macam tu sekali. Sehingga Urwah bin Mas'ud ini dia balik, dia kata apa? Kepada Quraisy. Aku dah pernah tengok Raja Rom, aku pernah tengok Raja Parsi dan raja-raja sebelah Afrika. Aku tak pernah tengok lagi orang, sahabat-sahabat Muhammad yang hormat dan kagum dan patuh hormat kepada Muhammad lebih daripada raja-raja lain. Tak pernah tengok lagi. Macam ni punya hormat. Raja Rom ke, Raja Parsi ke mana. Orang hormat juga. Tapi dengan Nabi Muhammad, ni, Nabi kita SAW tak pernah macam tu punya hormat. Macam tu punya khidmat. Dia cakap macam tu. Jadi, maknanya apa? Yang mari ni, dia bukan sebarangan.
Dan dia mari juga dengan orang-orang yang patuh dan taat. Bukan kata kalau kita gempak lari dengan tinggal seorang. Dah. Ini tak tinggal punya kawan-kawan ini. Balik, dia beritahu begitu. Tak puas hati juga, hantar seorang lagi. Hantar wakil lagi seterusnya, iaitu Hulais. Hulais ini bila datang saja Rasulullah SAW kenal. Dan Rasulullah tahu ni Hulais adalah orang yang mengurus jamaah haji pada sembelihan ataupun apa yang nak dilakukan kurban di Mekah. Dengan nantinya kambingnya ke, apanya ke, untuk nak buat ibadat kurban ke apakah, Hulais inilah yang bahagian mengurusnya. Ketika itu Rasulullah SAW suruh mengarahkan supaya ternakan-ternakan yang nak disembelih yang untuk buat kurban ni, tunjukkan. Jadi tunjuk tu malah Rasulullah SAW buat adat Arab yang buat adatnya binatang-binatang yang nak dikorbankan ni ada yang diikat, ada yang diletak kalung, ada yang dicat, ada yang ditulis sikit telinga dia supaya nak kata ni tanda. Ini adat Arab. Bila nak buat kurban. Bila ditunjuk begitu, Hulais datang, sepatah pun tak cakap. Dia tengok kambing-kambing tu je. Ini mari memang sungguh-sungguh ni. Ini mari memang sungguh-sungguh nak buat umrah ni. Nak beribadat ni. Patah balik. Macam tu saja. Datang, terus patah balik. Wah, tak kata apa. Dia balik, cerita Quraisy kata memang Muhammad nak buat umrah sungguh. Dia bukan mari nak perang. Dia tengok keadaan pun tahu dah. Balik. Quraisy tak puas hati lagi. Hantar seorang lagi. Mikras ini yang bila datang saja Rasulullah SAW beritahu kata dia ni haza rajulun fajir. Hati-hati. Ni seorang yang kurang hajar. Ini jahat ni. Wakil keempat ni, ni mari jahat. Ni hati-hati. Sebab Rasulullah kenal apa? Orang kampung dia juga apa? Orang kampung. Jadi mari ni hati-hati. Cuma bila Mikras bercakap saja, sepatah dua kata je baru dia nak cakap, dia nak provoke apa? Datang wakil lain pula, yang kelima. Iaitu Suhail bin Amr. Daripada keadaan yang nak berhati-hati tadi, Suhail bin Amr datang. Rasulullah bila tengok Suhail bin Amr saja, Rasulullah lega. Dan Rasulullah kata apa? Bila lega ni, sahula amrukum. Urusan kamu senang lepas pada ni. Tadi itu kalau Mikras, kalau bincang dia sakit. Ini kurang hajar, ni memang jahat. Tapi bila mari Suhail bin Amr saja, Rasulullah terus kata, sahula amrukum. Urusan kamu mudah. Rasulullah SAW dikatakan kata begitu dua sebab. Yang pertama kerana Suhail bin Amr diketahui seorang yang dia ada prinsip. Orang Arab kata berakal. Boleh bawa berbincang. Dia ni boleh bawa bincang. Bila boleh bawa bincang, ada akal, ada prinsip. Ada kita kata ada marwah. Dia bukan kena dia tikam belakang apa. Dia cakap terang-terang begitu. Ini dia panggil orang ada prinsip. Orang boleh bawa berbincang. Jadi bila orang yang mari bawa bincang, sebab itulah senang urusan kamu. Satu. Yang kedua, Rasulullah kata, sahula amrukum, mudah urusan kamu itu sempena dengan nama dia. Suhail bin Amr. Suhail tu dalam bahasa Arab tu sahlun tu senang lah. Amr tu urusan. Jadi Rasulullah buat main, macam loya buruk lah kita kata. Tapi itu sempena dengan nama dia. Jadi Suhail bin Amr, sahula amrukum, mudah urusan kamu. Sempena dengan nama dia. Jadi nama tu, betulan nama tu pun macam tu, nak buat pantun pun nak buat ayat, nak buat cakap yang kita kata baik itu pun sempena dengan nama dia dan memang dia pun macam tu. Wah, jadi ada dua sebab lah. Kerana memang Suhail bin Amr orang yang boleh bawa berbincang dan nama dia pun Suhail bin Amr. Senang urusan maksudnya. Senang urusan. Kerana memang nama-nama ini pepatah Arab kata yu'asir fi al-musamma bih, dia memberi kesan, dia ada bahagian, dia ada juga nama tu akan memberi kesan kepada yang diberi nama. Kalau nama baik, dia selalunya adalah makna daripada kebaikan nama tu terkena kepada dia. Sebab itu Nabi kata letaklah nama dengan nama-nama yang baik. Walaupun nanti ada aja orang nama baik perangai macam apa kita katakan. Ada.
Nama baik tapi perangai macam apa kita katakan. Tapi kalau nama baik kita panggil itu dia jadi macam doa sehingga dia jadi baik sungguh. Itulah dia. Kerana ada aja orang yang zaman Nabi orang-orang yang macam Zaidul Khail. Zaid kuda. Nabi kata anta Zaidul Khair. Zaid baik bukan Zaid kuda. Nabi tukar. Dia terima okey. Namun ada yang tak terima pun ada. Seperti Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in yang besar. Dia punya bapa dia dan datuk dia sahabat lah. Al-Hazan itu di zaman Nabi. Bapa dia. Di zaman Nabi, Nabi SAW berkata, Anta sahlun. Hazan tu sedih. Lalu Rasulullah kata, kamu senanglah. Nama kamu senang. Sahal. Bukan Hazan. Hazan tu kesedihan, kepayahan. Tukarlah nama. Apa kata sahabat tadi? Ana kama sammani abi. Aku macam mana bapa aku letak nama aku lah. Dia tak pakai. So terpulang kepada dia lah. Ni sebagai pilihan lah. Walaupun Nabi SAW yang cadangkan tu. Nabi yang cadangkan tapi itu nama bapa dia bagi apa. Jadi dia nak pakai juga. Terpulang lah. Terpulang. Tapi kata Sa'id bin Musayyib. Ra'isut tabi'in yang besar di kalangan orang tabi'in. Famazala final hazun. Lepas tu keturunan kami sentiasa ada je. Terasa sedih tu. Sebab Rasulullah nak tukar itu tak nak. Lepas tu anak cucu tu dia kata ada kesan-kesan kesedihan tu masih ada lagi. Tak apalah. Itu sempena dengan nama ni kan. Baik. Suhail bin Amr datang Rasulullah SAW. Ini wakil kelima dah ni. Bila datang, Rasulullah kata, kita berbincang. Kita bincang. Setuju bincang. Kita buat perjanjian. Setuju buat perjanjian. Maka, setujulah buat perjanjian. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Ditulis oleh Ali radhiyallahu anhu. Minta Ali tulis. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Ali, uktub Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bila Ali tulis saja, Suhail bin Amr kata apa? La nuridu hadza, kami tak nak ini. Uktub kama yuktabu abaukum. Tulislah seperti mana ditulis oleh nenek moyang sebelum ni. Apa dia? Bismikallahumma. Macam tu saja. Dengan namamu ya Allah. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim ni apa? Ni Bismillah. Allah tu boleh terima lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim tu. Famar Rahman. Rahman ni apa? Walaupun sehingga ayat seterusnya turun surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Itu antaranya kerana dipertikaikan oleh orang Quraisy. Suhail bin Amr. Wamar Rahman. Apa Rahman ni apa? Wah, dia tak mau. Tak apa. Padam. Kemudian hadza ma wa'ada alaihi Muhammadun Rasulullah SAW wa Suhail bin Amr. Ini adalah perjanjian yang dipersetujui oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Juga dibantah oleh Suhail bin Amr. Tak nak nama Rasulullah ini, melainkan tulis saja Muhammad bin Abdullah. Kamu dan nama bapa kamu saja. Rasulullah ni, kalau kami terima kamu Rasulullah, ma qatalnaka, kami tak berperang dengan kamu. Jadi nak ni perjanjian, surat perjanjian ni mesti nak diterima. Sama-sama setuju. Perkataan-perkataan yang tak disetujui, tak nak. Jadi Rasulullah tu tak nak. Padam. Dikatakan Ali radhiyallahu anhu yang menulis itu tak mau padam. Muhammad Rasulullah tu tak nak padam. Juga Bismillahirrahmanirrahim tu tak nak padam. Lalu Rasulullah kata mana? Tunjukkan kepadaku. Mana Bismillahirrahmanirrahim juga Muhammad Rasulullah tu mana? Sehingga ini antara bukti yang dikata Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, Nabiun ummi, Nabi yang buta huruf tak boleh baca. Inilah antaranya. Sebab Nabi tak tahu mana tulisan tu. Bila Ali tunjuk, ni. Rasulullah padam sendiri. Rasulullah tu padam. Ar-Rahman, Ar-Rahim padam. Tak apa, yang penting nak bagi perjanjian ini berlaku saja. Tak apa. Dan dikatakan ingkarnya Ali radhiyallahu anhu tak nak padam itu kerana adab.
Kerana adab. Di sini berlaku apa tahu? Iltizamul adab wa fi'lul amr bertemu. Taat dan hormat. Kerana adab. Dalam keadaan gini, selalunya orang-orang yang rapat dan kenal dan sayang, dia akan pilih adab. Selalunya. Lalu Ali radhiyallahu anhu bukan ingkar. Melainkan kerana beradab dengan Rasulullah SAW yang dia memang Rasulullah. Nak padam tu tak gamak. Seperti juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa lain apabila Abu Bakar diarah oleh Rasulullah SAW jadi imam. Dia jadi imam lah. Tiba-tiba Rasulullah gagah juga datang. Datang lambatlah jadi makmum lah. Bila Abu Bakar sedar akan kehadiran Rasulullah SAW jadi makmum ni, Abu Bakar unduh. Rasulullah tahan. Abu Bakar tetap unduh. Rasulullah naiklah jadi imam dalam keadaan sakit-sakit begitu. Habis je bagi salam, Rasulullah kata, kenapa kamu tidak teruskan jadi imam? Kenapa? Maknanya kamu ingkar lah. Kamu tak terus jadi imam juga. Juga kata Abu Bakar, tidak selayaknya Abu Quhafah. Dialah Abu Bakar menjadi imam kepada Rasulullah. Tak selayaknya. Lagi hidup, lagi larat dialah. Tak layak. Ini dia panggil apa? Di sini pertimbangan adab. Walaupun Rasulullah larang, tapi itulah dia. Baik. Ditulis tu, bila dah ditulis tu, ditulislah beberapa perjanjian yang disepakati. Pertama, tidak boleh buat umrah tahun tu. Balik. Kemudian bila buat umrah, tahun depan boleh buat umrah. Tu pun dikatakan datang 3 hari saja, lepas tu kena balik. Tak boleh lama. Balik, tahun ni tak boleh buat umrah. Oh, kecewa dah tu sekali. Lepas tu tahun depan baru boleh. Baru boleh buat umrah. Tu pun datang. Kemudian seterusnya, sesiapa, kemudian perjanjiannya berhenti berperang. Orang Islam dengan orang Mekah dengan orang Madinah, Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Terima. Kemudian siapa yang nak Islam, tak boleh. Yang ni orang-orang Mekah yang nak masuk Islam, pergi ke Madinah, nak hijrah, tak boleh. Namun sesiapa yang daripada Madinah nak jadi murtad, balik ke Mekah, boleh. Boleh. Maksudnya berat sebelah lah ni. Memang berat sebelah lah. Siapa nak Islam, tak boleh. Siapa nak kafir, boleh. Senang cerita macam tu. Rasulullah setuju juga. Setuju. Selepas berlaku perjanjian itu, datang, perjanjian tak habis lagi ni. Abu Jandal bin Suhaib bin Amr, anak dia, anak kepada Suhaib bin Amr yang buat perjanjian tu lah. Dia rupanya dah Islam dah. Bapak dia ikat di rumah tu, dia datang dalam keadaan terikat gitu. Dia datang jumpa Nabi, aku nak Islam. Aku nak Islam. Bawa aku ke Madinah, aku nak Islam. Kata Abu Suhaib bin Amr yang buat perjanjian tu, dia ni mula-mula kena bawa balik. Tak boleh. Dia ni, sebagaimana dalam perjanjian ni. Sebagaimana dalam perjanjian ni. Rasulullah kata apa? Perjanjian tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Baru tengah duduk bincang ni. Setakat ni saja. Kalau nak setuju, setuju. Tak nak setuju, sudah. Dia dah jadi kalang kabut dah. Sebab apa tahu? Sebab anak dia nak masuk Islam. Kalau buat lambat-lambat, kawan tu jadi ada perjanjian macam manakah, biasalah kadang-kadang pukul 3 malam orang angkat sumpah dah. Buat lambat-lambat. Dia buat lambat-lambat. Dia takut berubah. Cukup dia tahu. Tapi Rasulullah kata perjanjian belum siap lagi ni. Kalau nak, tak nak sudah. Terpaksa terima. Maka kawan tu yang kira dah jadi dah lah. Anak dia, Abu Jandal, patah balik. Dibawa balik. Walaupun dia macam mana. Kita katakan, setujulah. Dia menterai lah. Itulah di antara perjanjian. Habis perjanjian saja, Umar radhiyallahu anhu, orang yang tu datang dengan Rasulullah SAW, alasna alal haq, tidakkah kami benar? Rasulullah kata, ya. Alasna alaisu kafirun, tidakkah mereka kafir? Ya. Tidakkah kamu Rasulullah? Rasulullah kata, ya. Tidakkah mereka itu jahat? Ya. Kenapa kamu sanggup terima kehinaan ini? Hinalah macam tadilah. Banyak berat sebelah tu. Yang antaranya dilihat tadilah. Siapa nak Islam tak boleh, siapa nak kafir boleh. Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah kata, Inni Rasulullah wala a'sillah.
Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, aku tidak akan ingkar kepada Allah. Maknanya itu wahyu. Maknanya itu wahyu. Kemudian Umar kata lagi, tidakkah kamu berjanji untuk buat umrah? Kamu kan dah beritahu kata, ni isyarat kata mimpi tadi macam buat umrah. So kami kan nak buat umrah lah ni. Tidakkah kamu janji untuk buat umrah? Rasulullah kata, ya. Buat umrah. Tapi bukan tahun ni, tahun depan. Kena juga. Pandai Rasulullah jawab. Ni orang pandai jawab ni. Uti tu jawab mi'al kalim. Rasulullah disebut, aku orang yang diberi pandai bercakap. Betul. Janji nak buat umrah. Tapi tak semestinya tahun ni. Boleh jadi tahun depan. Tahun depan lah dah perjanjian ni. Lepas juga tak kata apa. Umar. Tak puas hati Umar. Tak puas hati. Umar jumpa Abu Bakar. Orang yang rapat dengan Rasulullah. Sama juga. Tidakkah kita benar? Ya. Tidakkah mereka kafir? Ya. Tidakkah kita. Tidakkah Rasulullah janji untuk kita buat umrah? Juga jawapan Abu Bakar kepada Umar. Rasulullah kata kita buat umrah je. Tak semestinya tahun ni. Sama. Walaupun dikatakan Abu Bakar dia tak dengar pun apa yang Rasulullah SAW jawab kepada Umar tu. Tak dengar. Tapi ini dipanggil sehati sejiwa ini. Jawapan Abu Bakar sama saja dengan jawapan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah kata kita buat umrah. Tak semesti tahun ni, boleh jadi tahun depan. Ya juga. Lepas tu Abu Bakar kata apa? Falzam. Taat je. Taat saja. Wah, jadi kan bila dah begitu, dalam perjalanan siap-siap nak balik tu, ada berlaku satu peristiwa besar lagi. Apa dia tahu? Rupa-rupanya wakil Rasulullah SAW yang dihantar ketika wakil Quraisy datang tu. 5 orang yang datang tu dalam masa yang sama, Rasulullah SAW hantar wakil juga orang Islam masuk ke Mekah. Iaitu Osman bin Affan. Osman bin Affan hantar untuk beritahu orang Mekah, kami mari nak buat umrah bukan nak perang. Jumpa wakil Mekah, Quraisy di Mekah. Kami mari nak umrah bukan nak perang. Lalu wakil Quraisy kata apa? Kalau kamu nak buat umrah, kamu buat. Kamu balik. Osman kata apa? Aku tidak akan buat umrah melainkan Rasulullah buat dulu. Aku tak buat seorang-seorang. Rasulullah buat dulu baru aku buat. Jadi kami mari ramai-ramai ni. Lalu Osman bin Affan ditahan. Sehingga 5 wakil tu yang datang balik sampai berlaku perjanjian balik. Wakil Quraisy datang selamat. Wakil orang Islam datang kena tahan. Sehingga tersebarlah berita bahawa Osman bin Affan dibunuh. Yang mana pembunuhan kalau dibunuhnya wakil ini dalam mana-mana kita kata undang-undang negara sekarang ni pun atau dulu pun apatah lagi orang Arab, itu satu aib, satu kesalahan besar. Kalau wakil yang datang dibincang, wakil kena. Sehingga Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya yang 100, 1,400 atau 1,500 orang itu di satu tempat bawah pokok. Di pokok berbai'ah untuk balas dendam atau tuntut bela atas kematian Osman. Di pokok. 1,400 atau 1,600 semua berbai'ah. Ada 2 versi yang dikatakan bai'ah mati untuk pertahankan darah Osman. Ada satu lagi bai'ah tak lari. Macam mana pun kita hadap. Ini betul-betul aib, ini betul-betul apa. Semua berjanji. Sehingga berjanji di bawah pokok itu Allah sebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah reda dengan kamu wahai Muhammad, dengan mereka-mereka yang ketika mana berbai'ah dengan kamu di bawah pokok. Apa perjanjiannya? Bai'ah mati. Atau bai'ah tak lari untuk nak mempertahankan Osman. Tuntut bela kematian Osman. Cuma duduk tak lama dah bila orang Islam tu berbai'ah semangat begitu nak tuntut bela, tiba-tiba Osman balik. Datang Osman, tak jadi perang. Jadi tak ada apa-apalah, cuma kekal lah ayat tu. Ayat tu kekal. Cukup indah. Apa dia tahu? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah reda kepada orang-orang beriman ketika mana mereka berbai'ah dengan kamu di bawah pokok. Tak lari. Rasulullah sebut la yadkhulun nar ahadun
alladhi bay'u tahta syajarah. Tu dia. Selepas ini seorang pun tak akan masuk neraka. Orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Nabi sebut. Lekat lagi nama bawah pokok tahta syajarah. Sebagai mengingatkan lagi. Seorang pun tak akan masuk neraka. Mereka yang pernah berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Wah, disebut bawah pokok tu kan. Dia panggil nak bagi ingat lagi. Sebut bai'ah tu kuat dah, tapi dia ada kadang-kadang pokok tu ke apakah dia jadi ingat lagi. Di pohon cemaraku. Dia ingat. Dia ingat. Ku ukirkan kata cinta. Jadi dia benar-benar begitu kan. Saja nak sebut. Bagi orang-orang yang nak kena sebut tu, tempat tu, ingat tempat tu. Ya memang. Di dalam peperangan selepas pembukaan kota Mekah ada lagi berlaku peperangan yang beberapa orang, ramai sahabat lari. Seruannya apa? Wahai orang-orang yang pernah berbai'ah di bawah pokok. Sebut balik pokok tu. Wahai orang-orang yang pernah berbai'ah bawah pokok. Datang balik. Jadi orang bila ingat pokok tu je, dia teringat. Patah balik, bantu bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga masa balik itu Rasulullah beritahu kepada Umar, baca ayat tadi. Inilah permulaan surah Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami benar-benar telah membuka kepadamu dengan pembukaan yang besar. Kami beri kepadamu kemenangan yang besar. Tak menang lagi, tapi Allah dah bagi gambaran. Sebab apa? Perjanjian tu cukup mahal. 10 tahun tak perang. Kan selama ni perang. Jadi dakwahnya nak melayan Quraisy tu je. Tapi bila diikat dengan perjanjian tu, walaupun yang lain ada berat sebelah, tapi perjanjian tidak perang, yakni keamanan itu tu. Kalau ada perjanjian, kalau tengah perang, Allah sebut wa in janahu lisalmi fajnah laha. Tengah nak perang je. Okey, kita berdamai sekejap, kita gencatan senjata sekejap, sambut. Musuh yang jahat macam mana pun. Tapi kalau kata setuju untuk berdamai, sambut. Berat sebelah memang, lepas ni dia mungkir janji lagi. Memang. Perjanjian tu dimungkiri, tapi sambut. Sebab bila ada peluang tu dan betul pembukaan kota Mekah, pembukaan kemenangan yang besar. Balik tu dibukanya Khaybar. Masalah dalaman yang selama ni tak selesai dari kalangan Yahudi Khaybar yang buat masalah tu. Rasulullah kata kita balik, pertama kita hadap Yahudi Khaybar. Quraisy dah tak boleh kacau dah, Quraisy dah kena ikat dah. Kalau tak sebelum ni dia minta tolong ke Quraisy lah apakah, tak dah. Quraisy dah kena ikat dah dengan perjanjian tu. Tu cukup mahal. Kemudian masa dalam perjanjian itu, orang-orang Arab dari kalangan orang Mekah Madinah boleh pergi mari dan boleh ziarah adik-beradik, boleh apa. Masa tu berlaku dakwah. Masa itu juga penulisan surat Rasulullah SAW kepada Raja Rom, Raja Parsi, minta masuk Islam dan sebagainya. Benar-benar satu kita kata kemenangan yang besar. Sebab dakwah ni bila berjalan, memang insyaAllah menang. Kalau lagi boleh buat berjalan, lagi boleh ada pengajian, lagi ada dakwah, lagi boleh diberi penerangan, tidak ditutup-tutup seperti di Mekah dulu. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh menang. Memang menang. Kemenangan. Selepas pada itu, berlaku pembukaan kota Mekah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang lemah daripada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rahamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa alimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masyaallah.
صاف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أستغفر الله العظيم. Sila penuhkan saf, sila lurus dan rapatkan saf. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Inna salat. La ilaha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن مالك
صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن مالك يوم إياك نعبد اهدنا الصراط غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات صلوات الطيب. السلام عليك ورحمة الله. السلام عليك. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمد الله وعلى كما صليت وبارك كما باركت إنك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا